Kalau saya jadi awak lah kan, saya akan unlock kereta ni. Lepas tu saya masuk ke dalam kereta. Saya tutup pintu. Dan saya terus tekan lock. Pastikan tak ada orang yang masuk pada kenderaan kita. Button lock ni sangatlah penting, terutamanya untuk kaum wanita. Bila masuk dalam kereta nak keadaan selamat, boleh terus tekan lock kereta. Sebelum awak tekan push start button ni, pastikan awak tekan dulu lock ni untuk pastikan keadaan awak selamat. Fira sekarang ni berada di dalam Pro 2 Alza Evan yang penuh dengan sistem dekat steering ni iaitu autopilot. Dilengkapi dengan sistem ACC iaitu Adaptive Cruise Control. Ini adalah jarak dengan kereta hadapan. Boleh tengok ni kereta hadapan. Ini jarak untuk kereta kita dengan kereta hadapan. Jarak yang paling dekat, jarak tengah-tengah dan jarak yang paling jauh boleh setting dekat sini. Yang ni boleh setting untuk kelajuan dalam 60 meter ke 125 kilometer. Kalau nak gunakan sistem ni, boleh guna dekat highway ataupun boleh guna semasa jalan jam lah. Contohnya, awak balik kampung, awak boleh guna ni. So, dia akan kawal steering untuk awak. Dia akan kawal minyak untuk awak. Dia akan kawal brake untuk awak juga. Ada juga drive mode dekat sini. Dan ada untuk bahagian trip. Ada noise, reduce noise. Dan ada 360 kamera. Itu tak ada pada kereta spek lain-lain. Tapi Alza Evan ada untuk 360 kamera. Bukan itu sahaja, awak boleh setting dekat bawah sini untuk bahagian steering ni nak naik ataupun nak turunkan. Boleh setting dekat bawah ni. Boleh tarik. Tarik sama ada awak nak naikkan lagi ataupun turun lagi ikut keselesaan. Lepas awak dah setting, awak boleh lock semula. Biasanya bila awak beli Pro 2 Alza Evan ni, dia ada ACC tadi kan. Ditambah pula ada dashcam dekat sini. Itu boleh rakam. Kat sebelah kanan steering. Ada dekat sini. Ada tempat letak kad lah. Kat sebelah kiri pun ada tempat letak kad. Kat bahagian bawah ni. Ada adaptive high beam. Ada traction control. Ada ASA system. Dia ada connection dekat sini. Lepas tu dia ada eco idle dan sistem parking. Adaptive high beam biasanya boleh berfungsi pada waktu malam. Kalau lalu jalan gelap, dia akan auto cerah. Tapi bila ada kereta ke hadapan, dia akan auto downkan dia punya kecahayaan. Yang ni adalah traction control ni boleh cengkam tayar. Contohnya hujan tak bagi tergelincir. Yang ni ASA system. Contohnya awak bawa kereta laju ke depan. Kereta depan pun bawa laju. Tiba-tiba kereta depan ni dia berhenti secara mengejut. So ASA ni akan berfungsi. Dia akan bunyi tit tit tit. Dia akan bagi amaran kat awak. Suruh awak berhentikan kenderaan awak. Tapi kalau awak tak berhentikan juga, ASA ni akan berfungsi untuk berhentikan kenderaan awak. Yang ni eco idle untuk boleh jimatkan minyak. Yang ni sensor parking lah, boleh detect. Alza Evan ni dia tidak menggunakan manual handbrake seperti Alza X ataupun Alza H, tapi dia menggunakan electronic handbrake. Tarik dan tolak macam biasa, tarik, tolak, tarik, tolak. Kat tepi dia ada button hold. Button hold ni boleh release kaki. Contohnya awak berhenti dekat traffic light, awak rasa nak release kaki, awak boleh lepaskan awak punya brake. Dan sistem hold ni akan berfungsi untuk brakekan kereta awak. Tapi bila awak tekan minyak semula, pedal minyak semula, kereta auto berjalan seperti biasa. Yang ni untuk keselamatan tadilah, unlock dan untuk lock kereta untuk keselamatan. Dilengkapi dengan 7-seater, 2 di hadapan, 3 di tengah dan 2 di belakang sana. Tengok pula pada bahagian bot belakang. Nak buka senang sahaja. Tekan dekat sini. Tekan saja, buka. Lepas tu dia ada bagi triangle dekat sini. Dan di bawah ni, disediakan tempat untuk letak barang lah. Contoh untuk letak kasut. Yang ni jack untuk tukar tayar. Dan tayar spare ada kat bawah sini. Okay, tayar spare kat ada bawah sini. Boleh tengok auto flip side mirror. Tekan je dekat sini. Unlock. Dia terbuka. Nak tengok dia tutup balik, tekan je lock. Dia auto tertutup dia punya side mirror. Selain daripada color merah ni, yang ni warna garnet red, diberi juga warna ivory white.
warna elegant black, warna glittering silver, warna granite grey dan warna vintage brown. Mana satu pilihan awak? Harga OTR dia RM77,729 plus minus. Letak 10% down payment, bulanan lebih kurang RM809 sahaja. Ini adalah Pro 2 Alza Advance. Nak tengok jenis Pro 2 Alza apa? Boleh tengok dekat emblem belakang ni. Ditulis Alza AV. Ini adalah Alza Advance. Nak cari kereta Pro 2 Alza Advance yang full spec macam ni, boleh Roger Fira dibayar sekarang. Okay. Ada Alza X, Alza H, Alza Advance juga. Boleh Roger Fira dibayar. Peace Noah.